Assalamualaikum rakan-rakan online selamat tengah hari. Hari ni aku kacau ketupat nah. Hari ni 1 kilo pulut, setengah kilo santan dan 1 sudu gula dan 1 sudu garam kecil. Garam kecil jangan penuh sangat sudu dia nah. Gula tak apa, bagi penuh. Okey ni, lepas tu kan kita masuk ayak kapok sikit. Ayak kapok, lepas tu masuk dia punya ayak, bagi timbul atas sikit daripada pulut. Okey, kacau, jangan berhenti daripada mula kita tak terdapat sampai habis. Okey, tengok tu saya masuk dekat ni kan. Nak tu guna sudu kecil puan. Daun palas mesti basuh nah. Pulut mentah jangan isi terlalu padat, ni guna sudu kecil. Okey puan. Ni pulut mentah nah. Cara masak sepenuh dia dan cara balut dah tengok di video yang lepas.